Ini first time aku nampak. Datang bawa luggage. Bukan nak pergi ke airport ke apa. Untuk isi kuih raya yang ada kat Azhar Food. Tengok terus bawa luggage tu. Tak main-main tu. Tapi tak kisah. Sebab apa dia nak mudah. Sebab dia takut pecah. Bila longgok plastik banyak-banyak tu dia takut pecah. Jadi dia pakai luggage lah. Bijak lah orang Singapura ni kan. Pandai. Sebab dia tak nak kuih tu pecah. Pecah ke, kemek ke, hancur ke apa kan. Sebab dia orang semua datang pakai bas. Ni. Diorang semua datang pakai bas. Tapi yang bestnya hari ni kita dekat Azhar Food, kita jumpa tuannya. Ni Encik Azhar. Inilah owner kepada Azhar Food. Betul je? Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih, Tak senang duduk hari ni. Tapi untuk korang semua jangan lupa. Okey, tahun ni kuih raya mesti Azhar Food. Okey, ingat. Kuih raya mesti Azhar Food. Sebab apa? Berbondong-bondong dekat Azhar Food. Kuih raya lebih 300 jenis kuih raya yang ada kat sini. Marem.